Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan terangkan dua simbol penting dalam kelestarian alam sekitar, iaitu jejak karbon dan tapak tangan karbon. Kita juga menilai beberapa pernyataan sebagai benar atau palsu tentang langkah-langkah tapak tangan karbon. Baik murid-murid, sila lihat jadual yang diberi. Perhatikan rajah di sebelah kiri yang menyerupai bentuk tapak kaki. Simbol ini mewakili jejak karbon. Sekarang, perhatikan pula rajah di sebelah kanan. Simbol ini mewakili tapak tangan karbon. Apakah yang kamu faham tentang jejak karbon dan tapak tangan karbon? Jejak karbon merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh sesuatu produk sepanjang kitar hayatnya, daripada pemerolehan bahan mentah, pembuatan, penggunaan hinggalah pelupusan. Tapak tangan karbon pula merujuk kepada impak positif, iaitu sumbangan, tindakan atau inovasi yang mengurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan kelestarian sepanjang kitar hayat produk. Ringkasnya, jejak karbon ialah kesan negatif yang perlu dikurangkan, manakala tapak tangan karbon ialah kesan positif yang perlu ditingkatkan. Sekarang, mari kita tentukan sama ada pernyataan tentang langkah-langkah tapak tangan karbon adalah benar atau palsu. Pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar adalah berkonsepkan 4R. Pernyataan ini adalah palsu. Pengurusan sisa berkonsepkan 5R seperti refuse, reduce, reuse, recycle dan ROD mengurangkan pembaziran, memanjangkan hayat guna bahan dan menurunkan pelepasan karbon sepanjang kitar hayat. Karbon yang terkumpul dalam biojisim dapat membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Pernyataan ini adalah benar kerana proses penikatan karbon dalam tumbuhan, tanah dan bahan bio menyimpan karbon, lalu mengurangkan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera. Bateri yang boleh dicas semula merupakan produk dengan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Pernyataan ini adalah benar. Hal ini kerana penggunaan semula berulang kali dapat mengurangkan pengeluaran bateri baharu, mengurangkan sisa dan menurunkan jejak karbon berbanding menggunakan bateri pakai buang. Kesimpulannya, jejak karbon merujuk kepada jejak pelepasan dan perlu dikurangkan. Tapak tangan karbon pula merujuk kepada sumbangan positif dan perlu ditingkatkan. Amalkan 5R, sokong penyimpanan karbon dalam biojisim dan gunakan produk cekap tenaga seperti bateri boleh dicas semula untuk memperbesarkan tapak tangan karbon kita mengurangkan jejak karbon. Setakat ini sahaja perbincangan kita pada hari ini ya murid-murid. Jumpa lagi.